Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami TVPSS SMK Selanda dalam perjalanan ke Parlimen Malaysia untuk program Sekolah Parlimen. Setelah tiba di Parlimen, kami melawat galeri awam Dewan Rakyat yang mempamerkan gambar pemimpin-pemimpin Malaysia. Setelah bergambar, kami ke Dewan Rakyat. Kami juga berpeluang berdialog bersama ahli Parlimen dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Akhir sekali, kami melawat Dewan Negara dan diberi penerangan berkaitan sistem di dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Saya ingin bertanya, apakah pendapat anda dalam menyertai Sekolah Parlimen? Okey. Bagi saya, sesi dialog bersama ahli Parlimen memberikan saya pengalaman yang jelas dan realistik tentang tugasan mereka. Saya sedar bahawa kerja mereka bukan hanya berbahas, tetapi untuk mencari penyelesaian yang praktikal. Cara mereka menjawab soalan dengan jujur dan berdasarkan pengalaman mereka buat saya lebih faham dengan proses di sebalik membuat keputusan. Dari situ saya belajar nilai tanggungjawab, keterbukaan dan pentingnya untuk melihat sesuatu isu secara menyeluruh. Sesi dialog bersama speaker pula memberi perspektif yang berbeza. Mendengar sendiri bagaimana speaker mengawal pergerakan Dewan dan memastikan segala peraturan dipatuhi membuat saya lebih menghormati struktur Parlimen. Itu sahaja daripada saya. Saya berasa sangat gembira dan teruja kerana berpeluang menyertai program ini. Pada pendapat saya, program ini merupakan langkah yang baik untuk menggalakkan generasi muda menceburi bidang politik. Lawatan ke Dewan Rakyat membuatkan saya dapat melihat sendiri keadaan di dalam Dewan Rakyat, membuatkan saya lebih memahami bagaimana ahli Parlimen membuat keputusan untuk negara melalui proses perbincangan. Lawatan ke Dewan Negara telah memberikan saya perspektif baru terhadap Dewan Negara sebagai badan yang menyemak undang-undang yang telah digubal dalam Dewan Rakyat. Penerangan yang diberikan telah membuatkan saya menjadi lebih yakin bahawa semakan terhadap undang-undang yang telah dibuat adalah sangat penting bagi memastikan undang-undang tersebut dapat memberi manfaat kepada rakyat. Keseluruhannya, pengalaman ini membuatkan saya berasa bangga terhadap sistem demokrasi berparlimen di negara kita. Program ini juga membuatkan saya menjadi lebih peka terhadap isu nasional serta lebih memahami peranan institusi parlimen dalam pembinaan negara Malaysia. Itu sahaja daripada saya.